Mari kita menyimak jawapan student. Ini dari student saya 5 Alpha. Okey, ini eksperimen mengkaji kesan nilai pH terhadap pertumbuhan. Remember saya cakap, kalau awak baca soalan bahagian A ni, selepas perkataan mengkaji, gariskan. Sebab this is gonna be the answer in your inference. Kalau awak tak gariskan, akan salah. Tengoklah, tak percaya, nanti kita tengok inference dia betul ke tidak. Okay, so dia bagi 3 piring petri dan bilangan koloni bakteria. Yang ni bakteria tambah air suling, obviously nilai pH dia ialah neutral. Yang ni piring petri asid, yang ni piring petri natrium hidroksida iaitu alkali. Okay, jadi jom terus dimanipulasi piring petri. Salah kan, dah pesan jangan bagi jawapan radas. Piring petri tu radas. Radas ni maksud dia, lepas eksperimen awak simpan balik dalam amal tu, student batch tahun depan akan guna balik. Radas kita simpan balik, tak boleh guna dalam jawapan pemboleh ubah. Tapi kalau macam kultur bakteria, air suling, agar-agar dalam tu, yang ni semua bahan. Bahan maksud dia yang kita akan buang selepas eksperimen. So, untuk pemboleh ubah, guna jawapan bahan sahaja, jangan guna radas. Yes, kita selalu cakap belah kiri PM. Tapi yang ni PM dia piring petri, dia tak bagi, dia tricky sikit. Awak kena tahulah, belah kiri tu dia letak air suling, belah J tu dia letak air suling, K tu dia letak asid, L tu dia letak natrium hidroksida. Jadi awak boleh jawab manipulasi jenis larutan. Kan kita ulang eksperimen 3 kali, round 1, round 2, round 3, kita ubah jenis larutan. Or awak boleh kata jenis pH. Dua-dua ni saya boleh terimalah, jenis larutan atau jenis pH ya. So manipulasi jenis larutan or jenis pH. Nilai pH pun boleh juga. Nilai pH. Okey, next bergerak balas bilangan koloni bakteria. Betul, bagus. Okey, next dimalarkan saiz piring petri. Tengok tu, dia bagi piring petri juga. Kan dah kata tak boleh. Elakkan jawapan. Kita play safe dekat sini Jadi awak gunalah bahan. Contoh, kan kita letak larutan air suling, kita letak larutan asid, kita letak larutan natrium hidroksida. Apa yang kita kena maintainkan? Isi padu larutan. Lepas tu bakteria kan kita guna bacillus. Kita sentiasa guna bakteria yang sama. For bab 1, form 5, bakteria ni, memang saya pesan kat awak, gunakan jenis bakteria untuk jawapan dimalarkan. Selamat. Ataupun spesies bakteria. Elakkan bagi jawapan radas. Sebab dimalarkan ni ialah apa yang boleh mengubah keputusan eksperimen jika kita tidak malarkan dia, kalau kita tak tetapkan dia. So piring petri doesn't really matter, size pun doesn't really matter. Sebab awak letaklah piring petri besar sikit pun, bakteria tu tetap akan tumbuh. Sebab dia bergantung kepada pH, bukan kepada saiz piring petri. Okay, alright, done untuk pemboleh ubah. Mari kita gerak ke hipotesis. Bila awak punya manipulasi dah salah, hipotesis akan salah juga Tengok, jika piring petri J, tak boleh. Awak kena mention apa dia punya PM. So in this case PM either you sebut neutral, or you sebut acid, or you sebut alkali. Barulah betul. Okay, the second part awak dah betul, awak relate dengan PB. Jadi macam mana nak betulkan? Jika piring petri yang pH-nya neutral, baru betul. Sambung, bilangan koloni bakteria tinggi. Okay, right, next pemerhatian. Yang ni pun saya tak nak bagi markah, walaupun setengah marking scheme dia bagi. Remember, kita nak buat pemerhatian paling sempurna, paling play safe. So ada 4 benda. First, awak kena pilih manipulasi awak nak cerita pasal acid ke, alkali ke, neutral. Second, awak kena sebut PB dia, bilangan koloni tinggi ke rendah. Third, awak kena sebutkan nilainya, 5 ke 10 ke. Dan last sekali, kita bandingkan dia paling banyak ke, paling sikit ke, paling cepat ke, paling lambat. Okay, jadi piring petri J, awak katalah untuk piring petri yang mengandungi air suling. Okay, awak identify J tu apa. Bilangan koloni bakteria, good. Awak dah sebut PB, ada kriterianya. Nilai awak sebut 5, yes. Perbandingan tambah ni, awak kena kata paling banyak. Okay, saya nak play safe. Kita bagi jawapan pemerhatian yang paling sempurna supaya orang tak boleh argue dengan awak punya pemerhatian lah. Okay, jadi just improvement dia, awak identify manipulasi yang kita letak air suling dekat dalam piring petri tu. Okay, next, inference. Okay, inference as I mentioned, ulang balik pemerhatian, lepas tu baru kita tuliskan sebab. Sebab kita ekstrak dari soalan. Soalan dia sebut apa?
kesan nilai pH terhadap pertumbuhan. Jadi, awak kena sebut pH ni apa, kena sebut pertumbuhan bakteria, kadar pertumbuhan tinggi ke rendah. Yang ni dia kata apa? Okay, bilangan koloni bakteria di piring Petri J ialah lebih tinggi. Alright, yang ni awak quote dari pemerhatian. Yes, betul, cuma improvement dia yang ni tambahan. So, ubah yang tu. Kerana piring Petri J memenuhi kriteria bakteria. Salah apa kriteria ni? Itulah tadi saya kata. Tak nak gariskan soalan. Kan dia salah. So, awak kena sambung kerana pH neutral menyebabkan pertumbuhan bakteria paling tinggi. Itu maksud saya yang kita boleh extract dari soalan. Jadi, kerana kadar pertumbuhan bakteria paling tinggi dalam pH neutral. Begitu. Okay. Jadi remember ya, untuk inference awak quote daripada, awak ambil pembayang daripada soalan. Okay, last sekali. Definisi secara operasi. Jom kita tengok adakah awak memenuhi 4 kriteria definisi secara operasi ya. Jom kita tengok jap. Ya, okay, yang ni. Saya paste kejap. Okay. First, keyword daripada soalan. Soalan tanya DSO untuk pertumbuhan mikroorganisma. Yes, awak bagi keyword dia, betul. Okay, next, definisi umum. Keadaan, kita dah pesan keadaan diharamkan untuk guna dalam SPM ya. Kalau dia per dengan an imbuhan lapitan, ini ialah proses. Okay. Alright, apabila ditunjukkan oleh dulu. Okay, ditunjukkan oleh bilangan koloni bakteria 5. Celah mana awak tahu 5? DSO ni awak buat before you carry out your experiment. Sebelum buat eksperimen awak dah jumpa bomoh dah tahu berapa banyak koloni bakteria. Okay, jadi kita boleh assume paling banyak. Okay, paling banyak. Alright. Di piring Petri J ini pun tak boleh kan kita kata, kita kena sebut. Okay. Di piring Petri yang mengandungi air suling ataupun yang ada pH neutral. Okay. Tetapi untuk the last part, okay, definisi umum dah, pemerhatian dah, bilangan koloni bakteria paling banyak. Apabila ni, kalau boleh awak sebut or awak briefly describe eksperimen. Okay, contoh jawapan. Apabila bakteria Bacillus diletakkan dalam agar-agar nutrien yang mengandungi air suling. Begitu. Semua ni dah diberi kepada awak. Cuma salin balik sahaja. Apabila bakteria Bacillus dimasukkan atau dicampur dengan agar-agar nutrien mengandungi air suling. Dan so boleh buat pembetulan 100 kali hantar kat saya.